Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan kami lagi dalam siri Kesihatan Mental Menurut Islam. Kita bertuah kerana masih ditemani oleh tetamu jemputan Profesor Dr. Salasia Hanin Hamzah. Terima kasih Profesor kerana meluangkan masa. Kita di episod kali ini kita masuk lagi kepada topik-topik yang menarik. Sebelum ini ada disentuh agak ringkas tentang punca-punca masalah kesihatan mental. Jadi kali ini boleh tak Prof terangkan tentang punca yang daripada keluarga dan rumah tangga khususnya. Terima kasih Puan Malini. Alhamdulillah, syukur pada Allah, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga yang masih sudi bersama kita sehingga kepada episod yang ini. Baik, sebenarnya memang betul. Kita bila bercakap tentang kesihatan mental, macam saya sebut juga sebelum ini, kita tak boleh lari daripada isu keluarga dan rumah tangga. Ya. Sebab memang dalam especially berkaitan dengan pasangan lah. Sebab saya juga kaunselor, saya juga banyak buat kaunseling keluarga, kaunseling individu, kaunseling pasangan. Memang ramailah yang datang jumpa tentang masalah suami, masalah isteri. Jadi benda ni memang kalau kita biarkan dia akan menjadi gangguan kepada kesihatan mental. So kita tengok apa punca berlaku gangguan kesihatan mental dalam keluarga, dalam rumah tangga. Okay, yang pertama kita selalu disebabkan oleh gaya komunikasi dan juga personaliti pasangan. Okay, saya ambil contoh. Isteri jenis yang cakap terbuka. Dia nak cakap, dia cakap. Tapi suami jenis pendiam. Lepas tu ada isu keuangan. Contoh isu keuangan keluarga. So isteri pun bercakap lah, abang macam ini bang, kita macam tak cukup duit semua-semuanya. Isteri pun bercakap lah, tak berhenti kan. Suami diam. Sebab suami tak tahu nak respon. Dia nak respon apa? Dia tak tahu. Dia jenis yang lebih memendam. Dia tak nak cerita. Tapi isteri pula mendesak dia. Bila dia desak-desak, dia tak boleh nak jawab. Tapi isteri merasakan, oh ni masalah rumah tangga, aku seorang je ke nak fikir, suami aku tak fikir. Nampak tak? Disebabkan kadang-kadang personality, cara kita bercakap boleh menjadi masalah dalam rumah tangga. Jadi untuk itu kita kena kenal juga pasangan kita. Dia jenis macam mana, dia jenis macam ini dia tak suka, ini dia suka. Kita kena kenal pasangan kita tu. Okay. Kalau kita tengok antara lain punca gangguan kesihatan mental dalam keluarga disebabkan oleh kurangnya sokongan emosi. Okay, kita ambil contoh ya. Contoh biasalah berlaku kat rumah tangga kan, kadang-kadang isteri kerja tapi dia kena jaga anak, dia kena basuh pinggan, dia kena masak kan, tapi suami tak tolong. Itu memang sangat memberi tekanan. Jadi suami-suami kat luar sana tu, siapa-siapa yang tengok ni, tolonglah bantu. Kalau nak isteri sehat, mental dia, sehat jiwa dia, bantu dia. Nak isteri awet muda pun tu salah satu cara. Jangan bebankan dia semua benda, nanti dia cepat tua. Itu penting tu. Kemudian yang ketiga, campur tangan orang ketiga. Banyaklah sekarang ni, saya pun tak tahu dunia akhir zaman kan, kes kecurangan kan, drama-drama TV pun banyak cerita pasal curang ni kan. Sebenarnya kecurangan ni juga merupakan faktor yang sangat besar. Kadang-kadang curang tu orang ketiga, orang luar. Tapi kadang juga orang ketiga ni boleh jadi sebab mertua, boleh jadi sebab ipar dua kita sendiri. Itu antara faktor lain. Yang keempat, kenapa jadi gangguan masalah kesihatan mental ialah kadang-kadang kita punya expectation kita terhadap pasangan kita, harapan kita terhadap pasangan kita. Kita nak suami kita ni macam ni. Kita nak isteri kita ni cantik, lawa, bijak, pandai. Kita nak suami kita ni kaya, handsome, baik, budi pekerti. Tapi adakah kita dapat semua tu? So bila kita tak dapat benda tu, kita tengok orang lain, kita mulalah rasa down, kita rasa bukan pilihan aku, dia bukan Mr. Right pada aku. Mula fikir macam tu. Dan kita tengok yang kelima punca juga masalah dalam rumah tangga ialah disebabkan perbandingan. Kadang-kadang kita okey je dengan pasangan kita. Kita okey je dengan rumah kita. Kita okey dengan kereta kita. Tapi contohnya orang yang tak ada anak kan, dia sebenarnya berdua tu dia okey je tak ada anak. Tak apalah yang abang dah redha dah tak ada anak. Isteri pun kata, alah bang, saya pun dah redha, kita bukan tak usaha. Tapi cuba nanti balik kampung. Kau ni dah berapa lama kahwin, kenapa tak ada anak? Tengok.
Tengok tak? Kau tengoklah. Mak pula kata, kau tengok sepupu kau tu kahwin sama tarikh dengan kau tapi dia dah ada 5 anak, kau satu pun tak ada. Nampak tak? Kita start buat comparison. Kita start buat perbandingan. Itu orang bandingan kita. Tapi memang sebenarnya kita ni kadang-kadang macam kita tak bersyukur kan dengan apa yang kita ada. Bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, itulah punca sebenarnya. So jangan banding-bandingkan. Kita apa yang kita ada, sebab tu dalam Islam kan kita kalau nak buat perbandingan, dalam hal-hal dunia, kita tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Imam Al-Ghazali kata, dalam hal agama, tengok orang lebih tinggi. Kalau orang tu alim, warak, tengok dia. Macam mana kita terinspirasi untuk jadi lebih alim, lebih warak. Tapi dalam hal dunia, tengok orang yang lebih rendah dari kita. Tengok orang yang miskin, orang gelandangan, tak ada rumah. Itu perbandingan yang sepatutnya. Tapi zaman sekarang, media dan teknologi membuatkan kita terbanding macam-macam. Kita tengok orang yang lebih hebat je, kita tak nampak yang benda lain. Jadi itu salah satu daripada cara atau kaedah untuk mengatasi lah, iaitu membanyakkan rasa syukur. Ya, betul. Jangan membuat perbandingan. Ya, betul. Ataupun maksudnya seperti yang Prof kata tadilah, perbandingan dalam hal duniawi dan hal akhirat. Jadi selain itu, apakah kaedah lain untuk mengatasi tekanan yang berpunca daripada rumah tangga? Okey, baik. Sebagai kaunselor, ada satu teknik yang selalu saya sarankan kepada klien saya apabila menghadapi masalah ataupun tekanan dalam rumah tangga yang kadang-kadang boleh membawa kepada gangguan mental ataupun ketenangan jiwa. Okey. Yang pertama, kalau saya akan minta pasangan itu duduk berdua, berterus terang, berbicara heart to heart. Bicara hati ke hati memang jadi tau sebenarnya. Tapi saya akan ajarlah klien saya, okey, sebelum you pergi katakan jumpa kat luar, jangan jumpa kat rumah. Contoh buat dating kat luar, pergi kedai mana-mana, makan berdua sahaja. Dan pastikan dalam tempat yang terbuka. Sebab kalau terbuka dia nak marah tak boleh kan. Jadi selalu tip yang saya bagi, terbuka tempat tu berdua-duaan, macam dating lah. Jadi secara tak langsung mengingatkan kita kembali pada zaman-zaman kita dating dulu kan. So bila kita buat kat kedai, open, kita akan, kedua saya akan ingatkan kepada pasangan, kalau klien saya, mulakan perbualan dengan merendah diri. Jangan terus tanya, bang, saya tak puas hati dengan abang, saya tak puas hati abang macam ni. Jangan. Mulakan dengan, kalau isteri cakap macam ni, bang, selama saya berkahwin dengan abang, apakah kelemahan saya yang abang nak saya perbaiki? Isteri mula dulu, sejukkan dulu hati suami. Nanti bila dah tu puji pula suami, abang suami yang baik. Nanti suami akan cakap, tak sayang, abang sebenarnya bukan macam tu. Dia tak, saya akan bagi tips tu lah kebiasaannya. Jadi akhirnya ada satu pasangan tu dia pergi bercuti kat mana-mana tempat percutian, dia dapat selesai masalah dia bila dia berbincang dari hati ke hati. Maksudnya bincang secara terbuka, jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa menyindir, itu tak boleh. Okay, yang kedua, kalau kita tengok macam mana cara atasi tekanan rumah tangga ni ialah bila kita dah berbincang, ini sangat penting. Bincang dia tak boleh kalau tak berubah. Masing-masing kena tanamkan niat untuk berubah. Kalau dia dah komen yang itu kan, dia kata abang ni selalu mandi lama lah, sampai setengah jam dalam bilik air. Saya selalu tunggu abang lama. Berubahlah, cepatkan sikit. Jadi 20 minit. Kadang benda-benda kecil kan. Kadang-kadang kita nak ubah orang tak boleh. Tapi mungkin kita boleh mula dengan diri kita sendiri. Contoh, bercakap kasar kan. Kita nak ubah dia susah. Dia daripada kecil dia memang macam tu. Kita mula dengan diri kita. Kita tak cakap kasar dengan dia. Kita cakap, abang, kalau dia kasar, kita lembut. Kita kasar, kita lembut. Nanti dia belajar. So, kita kadang nak ubah orang, kita kena ubah diri kita sendiri. Dan kita terangkan kat dia apa yang kita nak dia berubah. Okay, kita tengok yang ketiga, orang ketiga. Orang ketiga ni banyak sangat berlaku ya dalam kalangan kita sekarang ni. Kalau kita tengok, kenapa berlaku? Sebab pada saya, sebab beri peluang dan beri ruang. Sebab tu kita kena jaga batas. Kalau kat pejabat contohnya kan, dia makan berdua. Keluar mula-mula cerita, aku ada masalah lah, aku ada masalah. Sama lah, kita ni ada masalah. Dah lama-lama bertukar-tukar perasaan, bertukar-tukar pandangan. Akhirnya jatuh cinta. Contoh lagi, bagi bunga ke, bagi hadiah ke, jangan bagi ruang. Jangan bagi peluang. Orang yang tak bagi ruang, yang tak bagi peluang, insya-Allah selamat. Jaga batas pergaulan. Sebab kan dalam Islam, dalam hadis kata, jaga batas pergaulan. Kalau berdua je, yang ketiganya adalah syaitan. Jadi jaga. Ketiga, yang keempat. Yang keempat pada saya, mengalah.
Cubalah kalau dalam dunia kita ni kan, masing-masing nak mengalah, isteri nak mengalah, cepat minta maaf. Ni tak, masing-masing nak tunggu siapa nak mula, siapa salah, siapa nak mula minta maaf. Asyik fikir je apa benda yang kita fikir sebenarnya. Apa yang kita nak kejar, kita nak award ke? Kita nak apa sebenarnya kan? Ada ego masing-masing. Masing-masing ego, rendahkan ego, mengalah bertolak ansur. Itu yang saya rasa. Atau kalau masa tak boleh juga, jumpalah kaunselor. Saya kaunselor, saya boleh bagi bantuan. Banyak sebenarnya dalam kes-kes yang saya handle ya, Puan Malini, diorang memang dah nak bercerai dah. Mula-mula jumpa saya kata boleh, kalau nak bercerai tak ada masalah. Tapi sebelum tu boleh tak dengar beberapa sesi dengan saya dulu. Dan kebanyakannya boleh saya kata dalam 95% saya punya sesi tu akhirnya tak jadi bercerai. Alhamdulillah berjaya dengan kaunseling. Sebab kadang-kadang dia tentang komunikasi je. Kadang-kadang tentang sangka buruk kan. Tentang perkara-perkara yang kita boleh sebenarnya pulihkan sebelum berlaku perceraian. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak atas penerangan yang diberikan oleh Profesor. Kita akan masuk pula ke topik yang berikutnya dalam episod seterusnya. Okey, insya-Allah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.